percetakan saja menghasilkan pendapatan sama ada tunai ataupun nota debit berjumlah 2 juta lebih. Mungkin dengan adanya karyawan tamu kita ni, kita akan juga menjadi tempat di kalangan IPTA, tempat yang boleh menghasilkan dokumentari. Penerbit UKM ialah satu-satunya penerbit IPTA di Malaysia yang tersenarai dalam senarai penerbit yang diiktiraf oleh suatu badan di Australia. Hanya kita, yang lain tak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Prof. Dr. Kamarudin M. Said, Ketua Penerbit UKM, yang berusaha Encik Zulkifli Ibrahim, Pegawai Penerbitan Kanan, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Unit dan warga penerbit UKM, para suami, para isteri dan juga kaum keluarga. Perasaan sukacita saya kerana kita berjaya mengadakan Hari Keluarga Penerbit UKM 2011 ni. Saya minta semua orang berikan tepukan kepada Saudara Rusli dan ahli jawatankuasa dia. Saya mengharapkan Hari Keluarga ni memberikan kita kenangan manis yang boleh diingatkan lama, dan mungkin kita boleh mengadakan lagi sekali Hari Keluarga ini. Selagi Saudara Rusli bertugas, dia akan jadi pengerusi tetap sambutan Hari Keluarga. Sebab macam mana pun dia ada bakat. Sebenarnya di kalangan staf penerbit ni, setiap orang ada bakat dia tersendiri. Macam Haji Ismail untuk menganjurkan bengkel, dia macam dah jadi penganjur bengkel tetap lah. Ada satu lagi saya nak cerita. Saya pandang muka Seraya tu, saya ingat satu cerita. Kadang-kadang di penerbit UKM ni, ada orang tu dia baru masuk kerja. Minggu yang pertama minggu yang pertama dia sudah diminta pergi ke Sabah membawa kamera. Tu bapak dia kata baru kerja seminggu dah kena pergi ke Sabah. Naik kapal terbang lah tu. Itu mungkin tak berapa besar lah. Tapi tahun lepas ada seorang tu juga, saya cakap dengan dia secara senang, secara biasa je lah. Saya kata, you ikut kumpulan ni naik ke puncak Gunung Kinabalu. Saya tak nampak dia terkejut pun. Memang dia berjaya mendaki Gunung Kinabalu dan merakamkan apa yang berada di puncak Gunung Kinabalu tu. Lepas dah lama tu barulah dia faham saya mengarahkan dia mendaki Gunung Kinabalu. Saya tak tahu macam mana dia bercerita pada keluarga dia lah. Dia kata bos dia mengarahkan dia mendaki Gunung Kinabalu sampai ke puncak dan ambil gambar. Kita mempunyai tempat sendiri, bangunan sendiri, peralatan dan juga kebolehan. Ya, inilah kekayaan kita. Jadi itulah saya rasa sangat bersyukur kita dapat melaksanakan apa yang diminta oleh pelanggan utama kita, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua orang, kepada semua ahli keluarga, kepada anak-anak sekalian,
ya. Marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kerana kita dapat bertemu dan meraihkan Hari Keluarga Penerbit UKM 2011. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendapat box fan sumbangan percetakan muatan Sdn Berhad. Cik Firdaus dapat slow cooker jenama Cornell sumbangan Puji Xerox Sdn Berhad. Puan Faridah dapat deep fryer jenama Philips sumbangan Puji Xerox Sdn Berhad. Ku jalan sendiri daripada itu kecederaan apabila kita memandu ataupun jatuh, cederaan kepada tulang belakang boleh membawa kepada kita menjadi lumpuh, ya. Itu yang serius lah. Yang tak serius boleh jadi sakit dan lemah. Ini semua gambar-gambar yang terlalu perubatan lah, ya.
Hasmida Hasan. Matilah. Hidup mati akan dipotongnya. Potonglah. Okey, siapa yang dah pastikan dia punya kumpulan tu, boleh tak kita berkumpul? Saudara Mahir ambil gambar grup foto sebelum kita nak mulakan game. Main kat kaki. Orang bagi. Sorang-sorang naik dia. Sorang-sorang naik dia. Ikan ke ni. Gaduh-gaduh dulu. Dah duduk sebelah nak nampak. Belakang nampak gambar. Yang putih PD ni dapat juga lah. Yang putih PD dapat juga. Orang angkat putih pun. Itu ni. Mana gula-gula? Salam. Dia nak kolam renang. Sedih. Kan, api tak lejak ni tak mana?
dah nombor 7. Dah ada pemenang. Acara yang ditunggu-tunggu. Okey. Diminta semua bangun, jangan masuk. Biar jatuh kuasa yang ni ya. Jangan sentuh-sentuh pisau. Okey, jauh. Oh, Rai lagi bagus. Kita tengah tu. Okey, Rai. Cepat. Jodoh. Press tepi. Cepat. Press tepi. Cepat. Okey. Dah dah. Habis dah. Okey. Bagi nama. Terus. Thank you. Kamarul. Bang Haris. Nombor 3. Zulkifli Ibrahim. Okey, bersedia lah. Cepat. Masuk. Nombor satu, cepat. Oh. Okey, nombor 2. Ada berpasangan. Okey ni, siapa pasangan? Angkat tangan. Okey. Kamarul dengan anak, Zul dengan anak, Tasbih dengan anak, Firdaus dengan Wafi. Ini seorang ni kak. Mana muat tau. Ada apa oi? Ini dari jatuh ni kan. Jatuh je ni. Ha. Ini game. Nanti kaki dulu, kiri dulu. 1 2 angkat kaki. 1. Jadi. Kita 1 2 je. Kena kapak. Sana. Kiri. Mati lah. Apa pula susah? Tak boleh cuba. Kita cuba. Laluan. Satu lagi. Okey. Siapa yang ada whistle lagi sekali, kita kena disqualify. Assalamualaikum. Aku rasa menang dah ni dah. Ni, bakal juara. Hijau lebih hijau. Cakap berapa sikit. Assalamualaikum dah, bye-bye. Dah nampak kalah. Aku nak dengan ni. Kita nak jatuh sikit. Kita dah dapat. Siapa nak masuk ni?
Boleh. Keluarga lah. Jangan buka pengantin yang akan buka, dia akan leraikan benda ni. Bukan anda, pengantin yang akan leraikan. Leraikan. Saya akan Okey, yang diselamatkan. Cik, dah siap je. Dah siap lah. Mana ke gambar hitam? Kami menang. Tu mesti ada masuk. Masuk je. Ulu tangan. Slowly, very slowly. Ini action je. Kau pegang ni. Adik. Jadi. Kau dah tengok kau pula. Aku biar lebih. Ambil apa? Ambil follow koyak tak? Tengok kamera. Terujunya. Apa Acik pegang? Acik. Masuk buat kau punya profile. Ni tengah-tengah. Tengah-tengah. Macam uniform tentera. Banyak sikit. Tak. Kira banyak baik. Lagi. Aku nak buat semua habis settle.
Foto lah. Bagi baca. Okey, Sisi ambil gambar dulu. Bagi baca je apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dijemput juri profesional. Berkecuali. Ini pro je. Pro. Kita makan dengan ni. Salah semangat. Keluarga Sanda, keluarga Siti. Keluarga David. Okey Berapa ni kau ni? Terima kasih. Beli balik. Ini John. Tahniah eh. Juara baru. Okey, juara baru makan bintang terbuka lelaki jatuh kepada Encik Saiful Azwar. Tengok badan memang Dan makan pisang wanita jatuh kepada Saidah Mohsin. Juara baru ni. jumpa tahun 2 tahun lagi tahun depan. Untuk Johan, ikat kaki lelaki terbuka jatuh kepada Zabidi dan Fahmi. Zabidi dan Fahmi. Muka takut je, muka takut. Untuk tempat keempat jatuh kepada Puan Saadah dan Puan Jamaah. Silakan kedua-duanya untuk mengambil hadiah. Baca lagi ya. Lepas tu kongsi satu rumah Okey dah, terima kasih. Salam. Okey, ini yang dinanti-nanti acara pakaian kertas ni Bagi ni, bagi biar Syafiq bagi baju kita. Bagi Syafiq lah boleh. Ni. Lupa. Hai, Cok. Okey. Salam kedua saya. Tengok kamera sayang. Tengok kamera. Kasih rumah aja. dia tak boleh. Iklan juri muktamad.
Muhammad Yunus, Kak Ma'ah, Muhammad Fuad Yusof, Sa'dah Jaafar, Nur Hamizah, Khairil Fani, Tahir Rohaiza, Siti Suraya. Kumpulan Okey Okey, last kali kumpulan Mawar. Ketuanya Okey. Okey, kumpulan biru. 4 lelaki, 4 wanita. Okey. Okey. Okey, kumpulan. Setiap orang mesti ambil satu warna setiap kumpulan tu. Patah-patah ke? Ha? Patah balik. Dia dah patah, dia ambil. Tunjuk kan, ambil kena lain Tentunya setiap kumpulan mesti ada 8 warna. Okey? Pemenang dia 1 sampai nombor 3. Okey. Bola ada, dia tertukar. Dengar sini, ini bukan masalah saji. You ambil 2 color, dia ambil 2 color. Ini ambil. Siapa? Siapa? Dari Upeh. Okey, yang mana yang dah habis tu, okey, minta ni mana kumpulan ikut betul kedudukan pasukan Tarik Upeh. Ni Sa'dah nak main ni.
Acara keluarga. So kalau boleh saya nak dekat masa ini setiap satu keluarga yang berkumpul. Keluarga kedua Zul, apa buat satu baris, buat satu barisan ya. Okey. Keluarga tiga Amnah, keluarga empat Nai, keluarga nombor 5 sini Mai, belakang Mai. Keluarga nombor 6 orang Kokiyu, orang Kuala Upaya. Tak berupaya nak aku nak ujian. Kokiyu, orang Kuala Upaya. Sedia. 1, 2, 3. Okey, apa boleh guna? Okey, apa boleh guna? Angin, peace. Pemenang, thank you. Gambar botol susu. Thank you.
Aku mengenal
nyanyi pun ni. Okey. Soalnya nak kata dari daripada awal tadi, warga Farida akan bawa hadiah banyak. Ada lagi hadiah. Okey, masa ada makan lain. Ya. Shop saya ni yang saya kata. Okey. Keluarkan dah. Okey. Okey. Ini mafia besar. Okey. Ini tu boleh stiker. Berpakaian santai, berbaju merah. Okey, itu malu hadiah. Tapi wajahmu semalam muram. Mengapa Dewi, mengapa? Mungkinkah aku bersalah? Cobalah Dewi katakan, kaulah satu dalam hidupku ini. Bernama Dinda itu. Curahkan seluruh cintaku padamu, kasih. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hari Keluarga kita kali ini telah berjaya berjalan dengan lancarnya. Dan dengan Hari Keluarga ini juga, semangat silaturahim di kalangan warga penerbit UKM bertambah erat dan bertambah ceria. Alhamdulillah juga, sepanjang perjalanan Hari Keluarga ini, kita dapat memupuk semangat setia kawan, bekerjasama dan bertoleransi di kalangan warga UKM dan serta keluarga. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para warga penerbit dan keluarga kerana menjayakan program pada tahun ini.